Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil dari Majlis Agasa ingin membentangkan aktiviti pada di sekolah kami. Sekolah kami telah mengadakan aktiviti Solidariti Palestin. Kenalan tentang aktiviti ini, Solidariti Palestin bermaksud perpaduan dan sokongan terhadap rakyat Palestin yang merangkumi simpati, hormat dan penglibatan dalam nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Ia juga merujuk kepada sokongan praktikal seperti mengumpul sumbangan kewangan untuk membantu rakyat Palestin. Solidariti Palestin bertujuan untuk mentahirkan perpaduan, simpati dan sokongan moral terhadap rakyat Palestin. Selain menggalakkan kesedaran tentang nilai-nilai kemanusiaan sejagat dan hak asasi manusia. Antara objektif aktiviti ini ialah ia untuk membina sikap prihatin, empati dan belas kasihan terhadap penderitaan rakyat Palestin tanpa mengira agama dan bangsa. Selain itu, ia juga untuk menyuarakan penentangan dan mengecam tindakan kekejaman dan kezaliman Israel kepada Palestin. Ia juga untuk menyatukan masyarakat dari pelbagai negara, agama dan bangsa dalam tujuan bersama membela nasib mereka yang ditindas. Ia juga untuk menerapkan kesedaran nilai kemanusiaan sejagat dan hak asasi manusia kepada masyarakat dan untuk mendidik masyarakat umum tentang isu Palestin serta kepentingan solidariti, keadilan dan pengorbanan. Inilah aktiviti yang kami lakukan di sekolah kami. Analisis aktiviti mengenal pasti kemanusiaan universal dan tanggungjawab agama serta sokongan global melalui tindakan konkret seperti kerjasama antarabangsa, sekatan dan pendidikan. Aktiviti yang kami lakukan ialah kami bekerjasama membina Solidariti Palestin dan menjayakan aktiviti ini bersama-sama. Sifat Solidariti Palestin. Solidariti Palestin diharapkan dapat memberi kesedaran global serta memberi semangat baharu untuk membela rakyat Palestin daripada ditindas dengan kekejaman. Ia bukan sahaja sekadar program, tapi adalah permulaan kesedaran kepada anak-anak remaja untuk menyokong memberi bantuan kepada Palestin. Semoga program ini berjaya dilaksanakan dengan mencapai objektif yang dirancang. Kesimpulannya, aktiviti ini dapat memupuk sifat kemanusiaan dalam diri kita. Selain itu, ada juga beberapa pelajar yang menggunakan media sosial untuk mewar-warkan tentang isu Palestin ini kepada masyarakat luar supaya dapat menimbulkan semangat untuk menyokong Palestin dan menyuarakan kebebasan Palestin supaya ramai lagi pihak dapat memberi bantuan kewangan kepada Palestin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan daripada juri ada?
Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, tanya juga untuk kami satu tajuk yang cukup menarik, yang mungkin tak semua terfikir. Baik, soalan saya mudah saja. Saya rasa mungkin tajuk ni sentiasa berlegar di fikiran kita, buka media sosial pun ada. Bagaimanakah cara untuk memastikan semangat saudari, saya sebutannya tak artinya solidariti, semangat solidariti Palestin ini tidak terhenti sekadar ikut cukup musim. Habis musim habis perkara ni hilang solidariti. Baik, itu saja. Cara supaya solidariti ini tidak hilang ialah kami akan melakukan aktiviti ini pada setiap tahun dan mengalahkan para pelajar untuk tidak berputus asa seperti mereka di sana. Sekian, terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Sekolah Abbasiyah. Seterusnya saya jemput ke bulan ke-9